Berapakah bayaran yuran untuk menjadi ahli bio asli? Untuk menjadi ahli bio asli, tidak dikenakan apa-apa bayaran. Ini bermakna ianya adalah percuma seumur hidup dan boleh diwariskan kepada mana-mana waris terdekat sekiranya ada kematian. Apakah yang dimaksudkan dengan ahli VIP? Maksud ahli VIP ialah mereka yang telah membeli sekurang-kurangnya satu barang bio asli seumur hidup. Apakah dia kelebihan ahli VIP? Kelebihan setelah anda menjadi ahli VIP ialah, yang pertama, anda layak menikmati komisen yang ditawarkan dari plan A dan plan B menurut syarat-syarat yang ditetapkan. Yang kedua, layak menjadi auto sponsor, iaitu penaja secara automatik di internet. Ini bermakna anda mungkin mendapat downline secara automatik keahlian global di seluruh dunia tanpa anda sedari. Dan kelebihan ketiga, layak mendapat komisen daripada belian downline pada bulan berkenaan. Apakah plan komisen yang ditawarkan oleh bio asli? Plan komisen yang ditawarkan oleh bio asli ialah komisen penajaan dari plan A dan plan B yang dikira secara gandaan 5 sehingga 20 level ataupun generasi, dan ianya disusun secara spillover auto. Terdapat juga komisen tambahan yang dikenali sebagai whirlpool di plan A dan plan B. Bagaimanakah ingin menyertai plan A? Untuk menyertai plan A, anda hanya perlu membeli sekurang-kurangnya satu barang di bulan berkenaan. Apakah yang dimaksudkan dengan spillover 5 dan 20 bintang? Spillover 5 bermaksud sistem susunan downline akan disusun gandaan 5 sehingga 20 level. Ini bermakna downline level pertama akan disusun penuh sebanyak 5 orang, level kedua sebanyak 25 orang, level ketiga sebanyak 125 orang, dan seterusnya sehinggalah ke 20 level. Apakah kelebihan spillover 5 ini kepada upline dan downline? Kelebihannya ialah, yang pertama, untuk memastikan setiap cabang downline dapat disusun penuh. Yang kedua, upline dapat membantu downline menambah bilangan downline. Dengan ini diharapkan kesemua downline dan upline akan aktif kerana saling bantu-membantu. Walau bagaimanapun, royalti 2% akan diberikan kepada direct sponsor, iaitu upline berkenaan. Apakah pula yang dimaksudkan dengan royalti 2% direct sponsor? Yang dimaksudkan dengan royalti 2% direct sponsor ialah sekiranya level pertama dan kedua telah penuh penajaan 5 orang dan 25 orang, maka penajaan daripada upline pertama tadi akan turun didaftarkan ke level yang ketiga, di mana royalti komisen sebanyak 2% campur 3%, iaitu komisen penajaan level 3, akan diperolehi. Ini bermakna jumlah peratus komisen menjadi 5%. Begitulah seterusnya. Sekiranya direct sponsor turun ke level 20, maka jumlah peratus komisinya akan menjadi 2.1%, iaitu 2% royalti dan 0.1% komisen penajaan. Apakah syarat untuk mendapatkan komisen di plan A? Kalau saya nak dapatkan komisen 5 level, 10 level atau 20 level, apakah syarat-syaratnya? Mudah saja. Anda hanya perlu membeli barangan bio asli mengikut syarat belian yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan komisen sehingga 5 level, syaratnya ialah anda hanya perlu membeli barangan berjumlah sekurang-kurangnya RM25. Manakala untuk mendapatkan komisen sehingga 10 level, syarat beliannya ialah RM50. Untuk 15 level, syarat beliannya ialah RM75. Dan untuk sehingga 20 level, syarat beliannya ialah RM100 sahaja. Bagaimana saya ingin menyemak komisen? Anda boleh menyemak komisen melalui 3 cara, iaitu yang pertama, melalui telefon. Hubungi terus ke talian syarikat iaitu 03-3213-8046. Atau yang kedua, melalui SMS. Rujuk web page SMS Bio Asli untuk keterangan lanjut.
Dan yang ketiga, melalui internet dengan membuka website ahli bio asli anda. Adakah kiraan komisen dikira setiap hari atau sebulan sekali? Kiraan komisen dikira setiap saat atau lebih dikenali real time, iaitu komisen boleh dikira terus apabila anda buka ruang komisen di web page ahli dan klik pada button lihat komisen, atau anda boleh menyemak dengan menggunakan handphone dengan menghantar SMS ke sistem SMS bio asli. Adakah seseorang ahli itu perlu menyemak komisen di kedua-dua plan A dan plan B di internet? Ya, seseorang ahli perlu menyemak kedua-dua komisen dalam plan A dan plan B. Ini adalah kerana dikuatiri keseluruhan komisen tidak dikira dan dimasukkan ke dalam e-wallet anda. Pihak syarikat menasihatkan anda supaya sentiasa klik button lihat komisen di plan A dan plan B setiap cukup bulan. Ini untuk mengelakkan baki komisen tidak disatukan di dalam e-wallet anda. Berapakah kadar peratus komisen bagi setiap level? Kadar peratus komisen bagi setiap level adalah berbeza mengikut level. Sebagai contoh, jika anda membuat belian, anda secara automatik akan mendapat 5% komisen belian peribadi. Manakala upline pada level 1 dan 2 juga akan mendapat 5% komisen penajaan. Bagi level 3, 4 serta 5 akan mendapat 3% komisen penajaan. Untuk keterangan lanjut berkenaan pecahan komisen sehingga 20 level, sila rujuk website komisen bio asli. Bagaimanakah cara untuk menuntut komisen dan bayaran dibuat kepada ahli? Terdapat dua cara untuk menuntut komisen anda. Yang pertama, klik button tuntut komisen di website ahli dan tuliskan nilai komisen yang hendak dituntut. Kedua, anda boleh terus menghubungi staf bio asli untuk memproses tuntutan anda. Berkenaan kaedah bayaran komisen, terdapat dua cara pembayaran, iaitu yang pertama, di bank in terus ke akaun bank ahli secara online di internet, dan yang kedua, ahli boleh menuntut terus secara tunai di pejabat Desaku Trading. Bagaimanakah untuk mengetahui komisen ahli telah dibayar? Cara yang pertama, hubungi staf bio asli untuk mengetahui status tuntutan wang anda di talian 03 3213 8046. Cara yang kedua, anda boleh menyemak terus status tuntutan komisen di web ahli dengan klik button status tuntutan wang, di mana akan tercatat status seperti berikut: tertangguh, dalam proses, ataupun telah dibayar.